dia semangat untuk bangkit lagi buat. Masa lebih baik daripada 45, 45. Kena lagi laju lah ni. Tu Dika dah sampai. Betul. Dika dah sampai. Balik kerja. Sini. Saya perlu konsisten lah untuk sampai target saya tu. So sekarang ni Hai. Baru sampai ke? Baru sampai. Panas macam macam. Ngantuk tak? Dah segar mata. Panas je macam muak. Balik tidur InsyaAllah tidur. Okay. InsyaAllah. Bismillah. Tepat lalu. Nampak tak? Alamak, ibu punya dia dah tercabut dah. Solat. Tapi ada orang letak atas tu. Nak kena basuh ni, kotor. Sinilah, abang nak pergi mana? Kursi mana? Oh, pergi ambil kursi lain. Sebab tak letak kapet. Adik kata tak nak letak kapet. Dia letak atas je. Tanam saya. Tanaman okey. Alhamdulillah lah. Jom. Pergilah ambil tu kursi dia. Dia ambil kursi. Ay, apa ni? Aduh, abang dah nak habis dah. Sampai tu tergerak dulu. Tak kisah abang nak gerak dulu ke gerak kemudian ke, yang penting abang bayar dulu sebelum gerak. Jangan mencau tak bayar. Ayam order apa? mi goreng. Mana mi gorengnya? Dia buat pun tidak, nampak ke? Tak ada pun orang buat dia. Aduh, lapar lah, lambat lah. Aduh. Akhirnya dapat juga makan mi. Dia dah sukatan lain. Apa? Sukatan itu dah betul okey lah rasa. Tahu pula sukatan dia betul tak? Sukatan. Sedap tak? Dia dah hari-hari buat. Yelah, sabar. Bangun, tanya orang, siap belum. Ni orang tak sabar ni. Biasa orang tu memang tak ada sabar tau. Nanti aku dah tua tu, harap-haraplah aku reti bersabar. Nampak banyak-banyak. Orang tua kadang-kadang memang tak ada sabar bang. Macam Wan kan, tak ada sabar kan. Kejap tanya, kejap 10 kali tanya. Oh, takut orang tu lupa. Orang tu bukan lupa. Hari ni hari Sabtu ramai orang. Dia dah umur tu 80 lebih lah. Wan tu. Orang tu 78 lah. 78 tu. Apa pasal berkenan ke? Ada 78 lah. 78 kenan juga. 78 ni. Tak ada matahari. Apa pasal? Dah tua dah. Dua orang. 28 lebih tahun lah. Nak masuk 80. Kalau 80.